Shidi, nama yang tidak asing dalam dunia muzik Malaysia, dikenali sebagai penyanyi yang membawa warna tersendiri dalam aliran pop dan Asian pop. Dengan suara yang lembut namun penuh emosi, beliau pernah menjadi sebahagian daripada irama yang menemani banyak kenangan peminatnya. Di sebalik perjalanan seni yang panjang itu, kehidupan peribadinya sering kekal sederhana dan jarang diperkatakan. Pengakuan itu tidak hadir dengan sorotan dramatik, tetapi cukup untuk membuat ramai berhenti sejenak dan memberi perhatian. Dalam suasana yang tenang, dengan tutur kata yang tersusun dan penuh berhati-hati, Shidi akhirnya membuka rahsia yang selama ini hanya menjadi bisikan kecil di kalangan peminat setianya. Beliau menyebut dengan jelas, tanpa ragu, dia ialah Nur Ain Syafiqah binti Soleh, berusia 25 tahun. Nama itu seakan membawa satu gelombang baru dalam perbualan umum. Perbezaan usia yang ketara segera menjadi topik yang sukar dielakkan. Namun, cara Shidi menyampaikannya memperlihatkan satu kematangan yang tidak mencari sensasi. Wajahnya tetap tenang, malah ada kelembutan yang terserlah, seolah-olah beliau tidak sedang membuat pengumuman besar, tetapi sekadar berkongsi satu kebenaran yang sudah lama disimpan. Menurut Shidi, perkenalan mereka bermula dalam keadaan yang tidak dirancang, bukan di pentas besar atau acara hiburan yang gemerlapan, tetapi dalam suasana yang lebih sederhana, jauh dari hiruk-pikuk dunia seni. Mereka dipertemukan melalui kenalan bersama dalam satu pertemuan yang pada awalnya tampak biasa namun meninggalkan kesan yang tidak dijangka. Perbualan pertama mereka tidak panjang, tetapi cukup untuk membuka ruang. Dari situ, hubungan mula berkembang secara perlahan. Mereka berbual tentang muzik, tentang perubahan zaman, tentang bagaimana dunia hari ini bergerak dengan begitu pantas berbanding dahulu. Dalam setiap perbualan itu, Shidi menemukan sesuatu yang lama tidak dirasainya, iaitu rasa tenang apabila didengar tanpa prasangka. Nur Ain, menurut Shidi, bukan sekadar hadir sebagai seorang wanita muda, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kepekaan emosi yang tinggi. Cara dia bertanya, cara dia memahami, dan cara dia memberi ruang, semuanya membuatkan Shidi berasa selesa untuk menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai seorang figura awam, tetapi sebagai seorang lelaki biasa yang juga mencari ketenangan. Namun, perjalanan ini tidak sunyi daripada keraguan. Shidi sendiri mengakui bahawa pada awalnya beliau banyak berfikir, terutama tentang pandangan masyarakat dan perbezaan usia yang mungkin menjadi bahan perbualan. Ada saat-saat beliau memilih untuk melangkah perlahan, memberi masa kepada dirinya untuk benar-benar memahami apa yang sedang berlaku. Tetapi Nur Ain tidak pernah memaksa. Kehadirannya konsisten, tenang dan jujur. Dia tidak cuba mengubah siapa Shidi, sebaliknya menerima segala yang ada, termasuk masa lalu, pengalaman dan cara hidup yang telah lama terbentuk. Dari situlah kepercayaan mula tumbuh, bukan secara mendadak, tetapi sedikit demi sedikit. Ada satu momen yang dikongsi Shidi dengan nada yang sangat perlahan, seolah-olah beliau sendiri masih mengingatinya dengan jelas. Pada suatu malam, ketika mereka berbual tentang lagu-lagu lama, Nur Ain bertanya tentang makna di sebalik salah satu lagu yang pernah dinyanyikan Shidi. Bukan sekadar bertanya, tetapi benar-benar ingin memahami emosi yang terkandung di dalamnya. Dalam saat itu, Shidi merasakan sesuatu yang jarang berlaku, iaitu dihargai bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai manusia yang pernah melalui pelbagai fasa kehidupan. Selama 9 bulan, hubungan mereka berkembang dalam diam. Mereka memilih untuk tidak terlalu terbuka, tidak mencari perhatian, tetapi memberi ruang kepada hubungan itu untuk matang dengan sendirinya. Setiap hari membawa pemahaman baru. Setiap perbualan membuka lapisan yang lebih dalam. Dan kini, apabila Shidi akhirnya memilih untuk berkongsi kepada umum, ia bukan sekadar pengumuman biasa. Ia adalah satu bentuk kejujuran,
Satu langkah berani untuk berdiri di hadapan pandangan ramai dan berkata bahawa dalam hidupnya sekarang, beliau telah menemukan seseorang yang memberi makna baru. Dalam cara beliau menyebut nama Nur Ain Syafiqah binti Saleh, jelas terlihat bahawa ini bukan sekadar kisah sementara. Ia adalah sesuatu yang telah melalui pertimbangan, keraguan dan akhirnya keyakinan. Sesuatu yang tidak lagi hanya disimpan tetapi bersedia untuk dilangkah ke fasa yang seterusnya dengan segala harapan dan kemungkinan yang datang bersamanya. Dalam arus masa yang terus bergerak, Shidi tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia yang telah membesarkan namanya. Walaupun usia kini menghampiri angka 70, langkahnya masih terasa hidup, seolah-olah pentas tidak pernah jauh dari jiwanya. Ada sesuatu yang tetap utuh dalam dirinya, satu dedikasi yang tidak mudah pudar, walaupun zaman telah banyak berubah. Kembalinya beliau ke perhatian umum pada tahun 2021 melalui program realiti Gegar Vaganza musim ke-8 menjadi satu titik penting. Saat beliau melangkah ke pentas itu, bukan sekadar untuk bersaing, tetapi membawa bersama kenangan yang pernah mengisi dekad 80-an dan 90-an. Lagu-lagu lamanya kembali bergema, bukan hanya di kalangan peminat setia, tetapi juga menyentuh generasi muda yang mungkin baru pertama kali mengenali suaranya. Walaupun tidak muncul sebagai juara, kehadirannya memberi satu makna yang lebih besar, iaitu membuktikan bahawa seni yang jujur tidak pernah lapuk oleh masa. Selepas itu, Shidi terus aktif memenuhi undangan persembahan. Dari acara budaya, makan malam eksklusif, hingga program televisyen, beliau tetap hadir dengan gaya yang sama, sederhana tetapi penuh penghayatan. Setiap kali mikrofon berada di tangannya, jelas terlihat bahawa muzik bukan sekadar kerjaya, tetapi sebahagian daripada dirinya yang tidak dapat dipisahkan. Namun, perjalanan ini tidak sentiasa mudah. Pada tahun 2024, berita tentang kemalangan motosikal yang dialaminya sempat menimbulkan kebimbangan dalam kalangan peminat. Kejadian itu berlaku ketika beliau dalam perjalanan ke surau, satu rutin yang mencerminkan sisi kehidupannya yang lebih tenang dan spiritual. Walaupun kecederaan yang dialami tidak terlalu serius, detik itu tetap menjadi peringatan tentang betapa rapuhnya perjalanan hidup. Syukurlah, dengan kekuatan dan ketabahan, beliau kembali pulih dan meneruskan aktivitinya seperti biasa. Di luar sorotan pentas, kehidupan Shidi kini lebih banyak diisi dengan ketenangan bersama keluarga. Beliau dikenali sebagai seorang yang tidak gemar terlalu membuka ruang peribadi kepada umum. Hari-harinya diisi dengan menjaga kesihatan, meluangkan masa bersama insan terdekat dan terlibat dalam aktiviti komuniti setempat. Dalam kesederhanaan itu, ada satu bentuk kebahagiaan yang tidak lagi bergantung kepada sorakan ramai. Walaupun tidak lagi menghasilkan karya baharu secara kerap, legasi muziknya tetap hidup. Lagu-lagu klasiknya masih diputarkan di radio, masih dinyanyikan semula dan masih menjadi sebahagian daripada memori kolektif masyarakat. Suaranya yang penuh tenaga dan emosi seakan tidak disentuh oleh usia, kekal sebagai simbol kepada satu era yang pernah begitu gemilang. Melalui media sosial, Shidi juga perlahan-lahan membuka ruang untuk berhubung dengan peminat. Perkongsian yang dibuat tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menunjukkan bahawa beliau masih menghargai mereka yang setia menyokong sejak dahulu. Setiap gambar, setiap kemas kini menjadi jambatan kecil yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dan dalam latar kehidupan yang tenang tetapi penuh makna ini, kehadiran Nur Ain Syafiqah membawa satu warna yang berbeza, bukan mengubah siapa dirinya, tetapi melengkapi ruang-ruang yang sebelum ini terasa sunyi seiring dengan perjalanan seorang seniman yang masih terus melangkah. Walaupun langkahnya kini lebih perlahan, tetapi jauh lebih mendalam.
Dalam setiap kisah yang kita dengar, ada bahagian yang mudah dilihat dan ada juga yang hanya boleh difahami jika kita benar-benar cuba menyelami. Apa yang dilalui oleh Syaidi dan Nur Ain Syafiqah bukan sekadar tentang cinta yang muncul di waktu yang tidak dijangka, tetapi tentang keberanian untuk memilih kebahagiaan walaupun sedar akan pandangan yang bakal datang. Mungkin bagi sesetengah orang, perbezaan usia menjadi fokus utama. Tetapi, jika kita melihat dengan hati yang lebih terbuka, kita akan nampak sesuatu yang lebih dalam, iaitu dua insan yang saling melengkapi dalam cara yang jujur dan tenang. Dalam dunia yang sering cepat menilai, memilih untuk memahami adalah satu bentuk kebaikan yang jarang, tetapi sangat bermakna. Marilah kita sama-sama mendoakan agar hubungan ini dipenuhi keberkatan, agar mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi segala cabaran, dan agar cinta yang dibina terus tumbuh dengan penuh keikhlasan. Setiap manusia berhak untuk menemukan ketenangan dalam cara mereka sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati anda, jangan lupa untuk tekan like, kongsikan kepada rakan-rakan dan subscribe saluran ini. Sokongan anda memberi ruang untuk lebih banyak cerita yang tulus dan penuh makna terus dikongsikan. Dalam setiap kisah yang kita dengar, ada bahagian yang mudah dilihat dan ada juga yang hanya boleh difahami jika kita benar-benar cuba menyelami. Apa yang dilalui oleh Syaidi dan Nur Ain Syafiqah bukan sekadar tentang cinta yang muncul di waktu yang tidak dijangka, tetapi tentang keberanian untuk memilih kebahagiaan walaupun sedar akan pandangan yang bakal datang. Mungkin bagi sesetengah orang, perbezaan usia menjadi fokus utama. Tetapi, jika kita melihat dengan hati yang lebih terbuka, kita akan nampak sesuatu yang lebih dalam, iaitu dua insan yang saling melengkapi dalam cara yang jujur dan tenang. Dalam dunia yang sering cepat menilai, memilih untuk memahami adalah satu bentuk kebaikan yang jarang tetapi sangat bermakna. Marilah kita sama-sama mendoakan agar hubungan ini dipenuhi keberkatan, agar mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi segala cabaran, dan agar cinta yang dibina terus tumbuh dengan penuh keikhlasan. Setiap manusia berhak untuk menemukan ketenangan dalam cara mereka sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati anda, jangan lupa untuk tekan like, kongsikan kepada rakan-rakan dan subscribe saluran ini. Sokongan anda memberi ruang untuk lebih banyak cerita yang tulus dan penuh makna terus dikongsikan.